Makanan sedap sebab kita kena semangat nak pusingkan botol. Dah. Oh, sebenarnya sakit hati aku kan? Ha? Dah kenyang kan? Yang bazir amalan Syarifan. Ikan dari dulu dengan Abu Jeffrey. Yeah. Okay guys, so hari ni dekat konten kita kali ni kita remake balik sebab kita ada tunjuk yang sebab kita ada botol. Kita ada botol. So kita nak buat bottle flip challenge. Hari tu kita buat masa tu manis mengandung lagi. And then ada si kecil ni yang tu version sekali dengan anak kita. Hari tu version mengandung, sekarang version ada anak. So kali ni hari tu kita makan apa biar ingat tak? Lupa makan McD ke? Mana ada? Ya. Yeah. Tahun lepas. Lupa tahun lepas. Dah kena ikut dah. Ya. Okay, so hari ni kita makan nak. Gapo nak ni dalam tak pernah makan. Nak ingat tak dulu waktu kita kat office Rina kot. Bukan Rina. Siapa? Atika bawa ayam dengan fries. So hari ni I ada order burger juga. Wah, burger. Lepas tu boleh buka Spicy Kita ada ni cheesy fries loaded kan. Loaded cheesy fries. Ni beef ni. Okey. So next kita ada mami. ayam soy garlic. Wah, sedapnya. Last kali kita ada apa ni yang ni? Siapa? Last kali kita ada ayam juga, tapi yang ni gochujang spicy, ya guys. Mami ni diet ke tak Mami? Hari ni kita tak diet lah sebab kita nak support lah. Dok, kita nak support konten daddy hari ni. Okay. So, bagi nampak food. Lepas tu kita ada sarung tangan lah. Dia macam dia tahu orang. Game ni kenapa kita kena letak makanan sedap? Sebab kita kena semangat nak pusingkan botol. Martin duduk mana ni? Duduk atas. Ya. Dia geram juga tengok makanan tu. So guys, let's eat. Bismillahirrahmanirrahim. So, jom kita start konten kita sekarang, okay? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Nope. Boleh lagi banyak kali kan? Sekali seorang. Oh, ya ke? Nope. Allah. Sekali seorang ke, Bi? Iyalah. Nope. Macam tak ada. Allah. Lebih tinggi. Nope. Apa? Allah. Dia bila dah lapar. Aduh, dia kalau dah lapar dia jadi macam cepat sikit. Nope. Allah, sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat. Nope. Allah. Okay. Saya dapat satu. Tapi yang ni saya boleh try tau. Nope. Selagi saya tak dapat. Kita try fries dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nope. 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 Yeay! Bagus. So. Nope. Kita try yang gochujang. Nope. Nope. Pedas dan sedap. Nope. Okay. Allah. Ayam gochujang. Bismillah. Nope. Nope. Udah kot ya? Nope. Bibi, sana you pakai belah tangan. Nope. Tangan belah apa? Kiri. Yeay! Sorry. Nope. Nope. Letih weh. Nope. Allah. Okay. Okay. Nope. Nope. Bila aku nak apa ni? Nope. Martin pun tengok apa lah mami daddy aku buat. Nope. Sorry. Nope. Ish, geram aku. Nope. Dia tangan kiri dia jadi ekor.
Dah. Oh, kena tangan kanan juga. Baik. Baru je aku nak menyanyi tadi. Kita try ni guys, burger. Burger dia. Tengok. Tengok. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Nope. 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 Hei, gatal dia depan hidung aku ni. Nope. Nope. Penat lah. Takkan dah nak buka glove pula. Nope. Hei? Nope. Dah guys. Dia buat makan. Nope. Nope. Martin, swap. 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 Nope. Rupanya anak-anak ni makanan Korea mesti. Poker. Nope. Martin, tolong. Watami. Tolong. Help. Tu, ni ayam dia. Nope. 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 Oh, tak. Nope. Nak aku tengok eh. Oh, sebenarnya sakit hati aku kan? Ha? Deh, dah habis. Nah. Ha? Deh! Dia tipu. Tipu tu, tipu. Ayah. Nope. 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 Oh. Ah! Sumpah. Nak mana ni pun. Nope. 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 Mami risau dah kena muka Martin. Muka Martin dah comel. Tengok dia, Daddy. Daddy janganlah cabut-cabut gitu. Tak suka. Apa ni, Daddy ni? Cabut-cabut fries pula. Kebetulan dah lama sangat datang dia. Apa dah sikit? Macam lama sangat dah ni. Nope. Daddy jangan minum air. Sebab Daddy dah kalah. Ya, pula. Sedap. Nope. Ni, tadi tak habis lagi. Nope. Okay. Jangan juga. Ni macam menarik je kan saya naik atas. Oh, yelah naik depan. Nope. Nope. Tak ada tulang ni. Nope. I rasa sebenarnya banyak kali dah kita nak menang. Tapi dia macam terkena kain lah apalah. Nope. Nope. Dah habis ke? Yes, I got it. Bukan habis tu dah tu. Nah. Ambil. Nope. Nope.
Baru je semalam saya diet. Saya run. Jika Anda punya masalah, yaitu masalah Anda, bukan masalah saya. Nope. Bukan run. Saya jalan je. Walk. Yes! Nope. Semalam saya kan nak diet kan. Nope. Tapi saya tukar fikiran. Saya diet esok lah. Nope. Nope. Pedas. Dia bukan pedas sangat, dia pedas. Martin, janganlah makan mengarai gila. Astaga. Kenyap pula nak main. Nope. Nope. Dia pula yang nak bottle flip ni. Nope. Awak belakang sikit nanti kena. Kena kawan nanti. Nope. Nope. Tak. Nope. Nope. Tak. Nope. 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 Letak. Wah, letak. Luek. Nope. Nope. Allah. Tak. Pedas siut. Burger lah. Yang letak yang. Try burger pula. Nantilah. Kalau burger ni. Dia pula. Belakang sikit. Nanti awak kena nanti. Nope. 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 Allah. Tumpah hari. Yeay. Dah kenyang dah ni. Tanya. Hah? Ada kenyang ni. Banyak lagi ayam ni makan. Yang bazir Amalan Sharif Khan. Betul. Kayu dah ayat kan. Tersimpan untuk tengok movie yang lama kan. Saya dah kenyang dah guys. Saya nampak je besar macam ni tapi saya makan sikit. Betul? Saya sokong. Benda tu betul. Saya je ni makan. Saya jarang setuju dengan Afiq tapi benda ni betul. Dia nampak je badan besar macam ni. Nampak cabi, pipi besar kan. Tapi dia makan sikit je. Nak cakap dia makan kerap dok. Dia tak ada breakfast tau. Afiq no breakfast. Tapi mistake dia adalah tengah malam dia akan bangun untuk masak mi. Masak apa? Mami, Maggi, apa semua tu kan. Sebab masa zaman bujang terbawa-bawa sampai ke kahwin. Benda tu kan memang orang-orang yang tak kahwin lagi memang akan macam tu. So waktu saya tidur dia akan bangun. Kadang-kadang kan dia main ML. So dia akan bangun untuk makan Maggi. Kita dah terbiasa sebut Maggi. So kita sebut Maggi je. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Aku tak pernah macam tu. Sebab rasa macam tu lah. Sampai sini je lah konten kita. Sebab ada kenyang. Yang ni pun macam tak ada duduk diam. Tak ada.
Ya lagi. Makanan. Bukan yang banyak. Jangan ambil banyak. Satu je, satu. Ha. Only one. One only. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ni. Thank you kalau yang mana yang tengok konten ni sampai habis. Tunggu jumpa lagi pada episod. Bye. Assalamualaikum.